Ini adalah dialog Zulaikha dengan managing partner dia, Intan. They are both company secretary. Selepas mesyuarat dengan Datuk Tajudin dan Zack. Okay, just to brief you, banking matters, meeting properly called. Okay, meeting properly called ada satu terma yang digunakan oleh company secretary yang menunjukkan bahawa prosedur untuk mengadakan mesyuarat sudah dipatuhi atau dipenuhi lah, dah ikut. So tak bolehlah nak cabar kalau kita dah ikut prosedur mesyuarat. Apa keputusan mesyuarat tu haruslah diterima. Okay. Attendance sign, maknanya orang-orang yang hadir dah sign attendance sebagai tanda mereka memang hadir. Zain Taha is taking control of all accounts as sole signatory. Zain Taha ni Zack lah. So dalam mesyuarat Zain Taha berjaya ambil alih lah semua akaun-akaun Maya, akaun bank sebagai penandatangan tunggal. So ini menyebabkan Tajudin marah sebab dia yang nak ambil alih semua akaun-akaun bank sebagai penandatangan tunggal. So Datuk boycott, assumed abstain from voting. Then he said meeting not valid. What do you think? Okay, Datuk boycott means Datuk tak nak undi. Okay, dalam syarat tu bila suatu keputusan dibacakan ataupun suatu resolution tu dibentangkan, dia tak nak sebab dia boycott, dia tak nak undi. So bila dia tak nak undi sebagai seorang company secretary, Ika menganggap itu adalah action yang menandakan dia abstain from voting, dia menahan diri daripada mengundi. Tapi selepas mesyuarat, bila dia kind of kalah lah, dia complain, dia kata meeting tu tak sah. Okay, so dia orang berbincang sesama dia orang lah, sama ada benda tu sah atau tidak dan boleh diproceed ataupun tidak. Apa pendapat anda jika anda company secretary? Sekian, terima kasih.